Pernah tak kita terfikir, hidup kita ini sebenarnya satu perjalanan yang penuh misteri? Dari saat mata kita celik melihat dunia, sehinggalah nafas terakhir dihembus, setiap detik diisi dengan pelbagai liku dan ujian. Kita merancang, berusaha, mengejar impian, tapi ada satu hakikat yang sering kita terlupa atau tak sedar sepenuhnya. Masa kita dah rasa penat, bila dah sampai ke persimpangan jalan tak pasti, atau bila kita dah mula nampak hujung garisan, barulah hati kita mencari. Kita sedar, segala yang kita kejar di dunia ini tak seberapa penting berbanding penyerahan diri kepada Tuhan. Inilah saat iman kita diuji, iman kita dicari dan diperkukuh, dan disitulah, di penghujung segala-galanya, kita akan faham makna sebenar ayat ini. Saya menantikan penyelamatanmu, ya Tuhan. 18. Ini bukan tanda putus asa, tapi pengakuan harapan dan kasih sayang, bukan penamat kisah hidup, tapi permulaan lembaran baru yang abadi. Bila kita serahkan sepenuh jiwa pada Tuhan yang Maha Pengasih, ketenangan sejati hanya darinya.